Katakan hari ni kita decide nak buat simpanan RM1,000 sebulan untuk pendidikan anak. Tapi dekat mana kita nak simpan duit ni? SSPN, ASB, tabung haji, akaun bank? Atau ada cara yang lebih berbaloi? Jom kita bandingkan beberapa tempat simpanan berdasarkan kelebihan dan kekurangan setiap pilihan. SSPN, antara kelebihannya ada pelepasan cukai dan matching insentif dari kerajaan. Tetapi kekurangannya, dividen tak tetap dan duit boleh dikeluarkan bila-bila masa. Jadi, mudah terguna untuk perkara lain. ASB pula, kelebihannya pulangan lebih tinggi jika dividen bagus dan boleh buat ASB financing. Tetapi kekurangannya, duit fleksibel dan mudah bocor. Selain tu, tiada perlindungan jika berlaku sesuatu pada ibu bapa. Tabung haji pula, kelebihannya patuh syariah dan ada dividen tahunan bergantung kepada prestasi. Tapi kekurangannya lebih fokus kepada simpanan haji bukan pendidikan. Tiada payout berkala dan tiada perkembangan secara konsisten. Akaun bank, kelebihannya mudah dikeluarkan bila perlu. Pulangan sangat rendah, sekitar 1% setahun. Dan simpanan mudah terguna sebab tak ada sistem paksa simpan. Sekarang saya nak tunjuk satu solusi yang lebih sistematik. Ada cash payout setiap tahun dan duit confirm bila anak kita nak masuk universiti nanti ada dan terjamin. Nama dia iTulus. Kelebihan iTulus, anda akan dapat 3% cash payout setiap tahun. Ada loyalty bonus serta duit simpanan penuh bila matang. Dan jika kita sebagai mak ayah pergi dulu, waris akan dapat pampasan takaful serta jumlah simpanan penuh. Let's say anda simpan RM1,000 sebulan selama 15 tahun. Perlindungan RM100,000. Anda akan menerima RM3,000 setiap tahun yang akan masuk terus ke akaun anda. Duit ni boleh gunakan untuk bayar yuran anak, beli laptop, perbelanjaan sekolah, medical card atau bawa keluarga pergi bercuti tanpa kita usik duit poket kita sendiri. Maknanya, kalau simpanan 15 tahun, sepanjang tempoh tu, anda akan terima RM45,000 secara berkala. Lepas tu, bila sijil matang, anda akan dapat lagi loyalty bonus sebanyak RM50,000. Tambah dengan nilai simpanan penuh. Banyak tau. Dan yang paling penting, kalau kita sebagai ibu bapa pergi dulu, anak kita akan terima pampasan RM100,000 serta keseluruhan simpanan tunai tersebut. Masa depan mereka lebih terjamin kan? Dan antara kelebihan iTulus adalah anda boleh buat pelepasan cukai sebanyak RM3,000 untuk setiap tahun. Cuba bayangkan duit ni boleh guna untuk pendidikan universiti anak-anak. Ada mak ayah yang fikir tak apa, kita boleh harap PTPTN, beasiswa atau tajaan kerajaan. Tapi realitinya tak semua orang akan dapat. Beasiswa ni sangat terhad tau. Tempatnya sikit, tapi yang mohonnya berpuluh ribu. Kalau anak kita straight A pun belum tentu dapat. PTPTN pula. Betul, boleh pinjam. Tapi tahu tak, sekarang ramai yang loan tak lulus sebab blacklist. Sikris atau syarat kelaikan makin ketat. Dan lagi satu, kalau anak kita ambil PTPTN, lepas belajar, mereka akan mula dengan hutang puluhan ribu ringgit. Dah lah baru nak kerja, kena fikir bayar hutang dulu. Kesian anak kita kan? Sebab tu, kalau boleh, kita sebagai mak ayah dah ready duit ni awal-awal supaya masa anak masuk universiti nanti, mereka tak perlu bergantung harap pada loan atau scholarship yang belum tentu ada lagi. Sekarang, pilihan di tangan kita. Nak tunggu sampai anak habis SPM baru kelang kabut cari duit universiti atau mula simpanan dari sekarang supaya nanti tak terbeban. Kalau nak tahu lebih lanjut, berapa jumlah simpanan yang sesuai ikut bajet anda, saya boleh tunjuk contoh kiraan yang tepat untuk anda. Masa depan anak lebih terjamin.